Bagi meneruskan acara, dipersilakan anak-anak dari Tadika Tunas Ria Bestari 6 tahun bagi mempersembahkan bicara berirama sirah Rasulullah. Ya Nabi, salamu alaika. Ya Rasul, salamu alaika. Ya Habib, salamu alaika. Salawatullah alaika. Indah berbalang si awan petang, dipukul bayu ke pohon ara. Bermanis kala selamat datang. Awal bismillah, pembuka bicara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobahul khair, sobahul nur. Alhamdulillah. Tercipta satu lembaga sejarah di tanah suci kota Mekah. Hari yang mulia penuh sahadat, bermula sebuah kisah. Kisah? Kawan-kawan, nak dengar satu kisah tak? Istana lah, bukan penting pun. Tak baik tak kisah ini tentang junjungan mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi kesayangan kita. Sorry kalau itu tak sabar nak dengar. Betul, betul, betul. Muhammad. Siapa Muhammad? Baginda merupakan penghulu segala nabi dan juga rasul. Nama penuh baginda apa ya? Tak ingat dah. Nama penuh baginda ialah Muhammad bin Abdullah. Ibunya Aminah binti Wahab. Bapaknya Abdullah bin Abdul Muttalib. Oh, macam tu. Terima kasih kawan-kawan. Sama-sama. Kau tahu tarikh lahir baginda? Kami. Boleh kami cuba? Boleh. Malam Isnin subuh yang indah, 12 Rabiul Awal yang cerah, 20 April tahun gajah, lahirlah Zuriat Sahadah. Hukum semua. Alhamdulillah, terima kasih. Kawan-kawan, semalam teacher ada bagi kerja sekolah tentang anak Nabi. Tapi saya tidak tahu. Macam ni, anak Nabi ada 7 orang. 3 laki-laki, 4 perempuan. Pertama kasih Abdullah, Ibrahim, Zainab, Ruqayyah, Umi Kasum, Fatimah. Kawan-kawan, nak dapat pahala tak? Nak.
Terima kasih. Sama-sama. Alamak, masa dah nak habis lah. Dari Kedah ke Pekansari, beli suasa di Kota Tinggi. Selesai sudah tugas diberi, di lain masa bersuara lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazilan kawan-kawan. Berikan tepukan gemuruh kepada anak-anak dari Tadika Tunas Ria Bestari 6 tahun dengan persembahan yang penuh semangat bicara berirama sirah Rasulullah.